Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Kami daripada kumpulan 9 pada hari ini akan membuat pembentangan berkenaan kajian tindakan kami. Kajian tindakan kami bertajuk MOBIM, iaitu intervensi dalam meningkatkan penguasaan bacaan dalam kalangan murid tahun 1 di SK Sungai Pasir, Sungai Petani. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. So, yang pertama, diri saya sendiri, Muhammad Nur Fikri bin Abu Zaid Albert. Yang kedua, Amirul Syafiq bin Muhammad Syukri. Dan yang ketiga, Nur Fatin Syahidah binti Azhar. Yang keempat, Siti Nur Adilah Kamaruzaman. Dan yang terakhir adalah Nurul Husna Muhammad Saifullah. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah membantu guru untuk meningkatkan kemahiran kualiti bacaan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran. Yang kedua adalah memudahkan guru untuk menjalankan PDP dengan peruntukan masa yang diberikan. Dan yang ketiga adalah membantu pelajar dalam memahami pembelajaran dengan lebih mudah dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fatin Syahidah binti Azhar. Saya akan membentangkan mengenai kumpulan sasaran. Kajian ini melibatkan seramai 10 orang murid tahun 1 daripada Sekolah Kebangsaan Sungai Pasir, Sungai Petani, yang mana mereka telah dipilih berdasarkan keputusan ujian diagnostik membaca yang dijalankan ke atas keseluruhan murid. Daripada 28 orang murid yang menjalani ujian diagnostik tersebut, 10 orang murid telah menunjukkan pencapaian yang paling rendah dalam ujian tersebut dan dikenalpasti sebagai kumpulan sasaran. Seterusnya, murid-murid yang dipilih ini juga mempunyai beberapa ciri yang serupa, di mana yang pertama, mereka ini lemah dalam mengenal suku kata dan menyebut perkataan asas. Kedua, mereka tidak memahami kosakata yang mudah dan sukar untuk membina ayat. Ketiga, mereka juga gagal mengaitkan perkataan dengan makna sebenar dalam kehidupan harian. Dan akhir sekali, murid ini juga kurang berminat membaca dan sering hilang tumpuan semasa sesi pembelajaran dijalankan. Okey, kenapa pemilihan kumpulan sasaran ini penting? Kerana ianya membolehkan kami untuk merancang intervensi yang lebih bersasar dan berkesan. Dengan tumpuan khusus kepada murid yang benar-benar memerlukan, pendekatan yang digunakan dapat berpusatkan murid dan menekankan aspek kosakata serta suku kata yang selama ini menjadi kelemahan utama mereka. Okey, baiklah. Untuk seterusnya ialah tinjauan awal. Untuk tinjauan awal, yang pertama ialah kami menggunakan ujian pra dan pos. Kajian lepas menunjukkan bahawa ramai murid menghadapi kesukaran dalam memahami teks bacaan ataupun mengingat maklumat yang diperoleh. Seterusnya akan menjadi prestasi terjejas secara keseluruhannya. Penggunaan modul yang terancang dan interaktif mampu meningkatkan minat murid serta memperbaiki pencapaian dalam pemahaman bacaan dan daya ingatan. Yang kedua ialah dengan pemerhatian di dalam kelas. Ramai murid membaca tanpa memahami kandungan teks sepenuhnya. Dan murid juga tak dapat mengingat maklumat penting selepas sesi bacaan. Keadaan ini menjadi ketara apabila murid diminta menjawab soalan pemahaman ataupun menceritakan semula menjadi gagal. Yang poin yang kedua ialah murid kurang bermotivasi untuk membaca. Contohnya dia tak ada semangat untuk membaca suatu teks ataupun petikan, lalu bergantung sepenuhnya terhadap guru untuk menceritakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Fikri bin Abu Zaid Albert. Nombor pelajar P149108. Untuk pembentangan seterusnya, saya akan membuat pembentangan berkenaan program intervensi.
Okey, program intervensi yang kami laksanakan adalah dikenali sebagai MOBIM, iaitu Modul Optimum Baca, Ingat dan Maju. Ia bertujuan untuk membantu murid yang masih lemah dalam kemahiran membaca dengan menekankan 3 aspek utama, iaitu baca, penguasaan bacaan, ingat, pemahaman dan daya ingatan. Dan yang ketiga, maju, iaitu menekankan peningkatan literasi secara progresif. Okey, aktiviti yang bakal dilaksanakan dalam modul ini ada 3, iaitu roda fonik ceria, kotak misteri, susun dan cerita yang direka khas untuk meningkatkan penguasaan membaca secara optimum. Bagi pelaksanaan program ini berpandukan kepada model kajian tindakan Kemis dan McTaggart iaitu 1988 yang merangkumi 4 peringkat utama. Pada peringkat pertama iaitu pada peringkat rancang, kajian awal dijalankan bagi mengenal pasti masalah yang dihadapilah. So masalah yang kami dapati adalah murid tahun 1 masih lemah dalam menguasai kemahiran membaca. Pada peringkat kedua iaitu peringkat tindakan, ia melibatkan pelaksanaan 3 aktiviti utama, iaitu aktiviti yang pertama roda fonik ceria, hubungan bunyi huruf, dan aktiviti kedua kotak misteri. Pembelajaran berasaskan deria, dan aktiviti yang ketiga adalah susun dan cerita yang melibatkan aktiviti struktur ayat dan membaca. Pada peringkat yang ketiga dalam model teori ini iaitu pada peringkat pemerhatian. Pada peringkat ini, guru akan memantau pencapaian murid melalui rekod pemerhatian dan maklum balas semasa aktiviti berlangsung. Dan pada peringkat yang terakhir iaitu peringkat refleksi, penilaian dibuat terhadap keberkesanan aktiviti. Sebarang kelemahan dikenal pasti dan strategi baru dirangka untuk penambahbaikan seterusnya. Untuk aktiviti yang pertama iaitu roda fonik ceria, langkah-langkah dalam aktiviti ini adalah seperti guru akan memperkenalkan aktiviti roda fonik ceria kepada murid dengan menjelaskan objektif aktiviti iaitu membantu murid mengenal, menyebut dan memahami hubungan antara bunyi dan simbol huruf melalui pendekatan fonik. Seterusnya, guru akan menyediakan 2 buah roda, satu roda berisi huruf vokal dan satu lagi roda berisi huruf konsonan. Guru akan memberikan contoh bagaimana roda digunakan. Okey, sebagai contoh, jika roda konsonan berhenti di huruf B dan roda vokal berhenti di huruf U, murid diminta untuk menyebut bunyi bu dengan jelas. Selepas itu, murid perlu menyebut suku kata yang terbentuk dengan jelas. Jika terdapat kesilapan, guru akan membimbing murid untuk membetulkan sebutan mereka. Guru akan mengulangi proses ini beberapa kali dengan pelbagai kombinasi konsonan dan vokal bagi memastikan setiap murid berpeluang mengenal dan menyebut pelbagai suku kata yang berbeza. Guru akan menilai kemahiran murid dalam mengenal dan menyebut suku kata dengan betul. Jika terdapat kekeliruan, guru akan mengadakan sesi pengukuhan tambahan. Untuk aktiviti seterusnya, iaitu aktiviti kotak misteri. Aktiviti ini bertujuan untuk membantu murid memahami dan mengingat makna perkataan melalui kaedah deria dan kontekstual. Guru akan menyediakan sebuah kotak yang berisi pelbagai objek seperti batu, guli, sudu dan buku serta beberapa keping kad perkataan yang sepadan dengan objek-objek tersebut. Guru akan meminta murid untuk duduk di tempat duduk masing-masing dan memberikan kotak misteri kepada salah seorang murid. Muzik akan dimainkan dan kotak tersebut perlu diberikan secara rawak kepada rakan sehingga muzik dihentikan. Murid yang memegang kotak apabila muzik dihentikan akan memasukkan tangan ke dalam kotak untuk merasai bentuk dan tekstur objek tersebut. Murid perlu meneka objek tersebut berdasarkan deria sentuhan sahaja. Guru akan memberikan petunjuk sekiranya murid tak dapat mengenal pasti objek yang mereka rasa. Contohnya, benda ini bulat, licin dan keras. Apakah ia?
Okey, so apabila murid dah dapat clue, kemungkinan keberangkalian untuk mereka teka betul adalah tinggi. So setelah murid berjaya meneka objek tersebut, mereka perlu mencari kad suku kata dan gabungkan supaya sepadan dengan objek itu dan membaca perkataan dengan jelas dan kuat. Bagi aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti susun dan cerita, objektif aktiviti ini adalah untuk membantu murid memahami urutan cerita dan membentuk ayat secara progresif. Guru akan menyediakan set cerita bergambar dan beberapa perkataan yang berkaitan dengan gambar tersebut dalam bentuk digital dengan menggunakan aplikasi WordWorld. Guru akan menerangkan bahawa murid perlu menyusun perkataan tersebut untuk membentuk ayat yang mudah dan betul berdasarkan gambar yang diberikan. Okey, seperti anda boleh lihat kat sebelah kiri ada gambar yang sebelum disusun dan gambar selepas disusun. Okey. Selepas itu, guru akan memantau dan membimbing murid dalam menyusun kad perkataan agar cerita yang dihasilkan mempunyai struktur permulaan, pertengahan dan akhir yang jelas. Setelah cerita berjaya disusun, murid diminta untuk membaca cerita tersebut dengan jelas dan lantang. Aktiviti akan diulang dengan set cerita dan perkataan yang berbeza untuk memastikan murid memahami konsep urutan cerita dan dapat membentuk ayat dengan betul. Okey, ini adalah carta GAN. Carta GAN iaitu timeline untuk untuk melaksanakan modul ni ataupun membuat kajian dalam modul ni. Pemerhatian awal yang pertama ialah pemerhatian awal ataupun tinjauan awal kajian dan merancang intervensi dilakukan pada minggu yang pertama. Untuk persediaan MOBIM untuk modul ini pada minggu yang kedua. Pelaksanaan intervensi ini bermula daripada minggu ketiga hingga minggu ke-6. Pada minggu ke-7 pula kita mengumpul data selepas intervensi. Minggu ke-8 pula kita menganalisis data. Seterusnya minggu ke-9 refleksi akhir. Minggu ke-10 dan ke-11 refleksi akhir dan penyediaan laporan. Cadangan penilaian untuk kajian tindakan ada 3, iaitu yang pertama ujian pra dan ujian pos, yang kedua temu bual dan yang ketiga pemerhatian. Hasil analisis terhadap ujian yang menunjukkan peningkatan peratus rendah daripada ujian pra kepada ujian pos yang lebih tinggi. Ujian lisan membaca melalui jenis bacaan bermula daripada sebutan vokal sehingga memahami idea yang terdapat dalam kandungan bacaan, membantu murid memahami kaedah sebutan dan membawa intonasi yang betul secara berperingkat dengan teratur. Keputusan ujian menunjukkan objektif pertama iaitu membantu guru untuk meningkatkan kemahiran kualiti bacaan pelajar yang mempunyai masalah pembelajaran tercapai. Hasil dapatan yang kedua iaitu berdasarkan hasil temu bual yang dijalankan, objektif kedua hendak dicapai daripada teknik MOBIM ini iaitu memudahkan guru untuk menjalankan PDP dengan peruntukan masa yang diberikan adalah berjaya. Hal ini juga seiring dengan sifat semula jadi kanak-kanak yang suka bermain dengan konsep didik hibur yang digunakan dalam MOBIM. Antara dapatan temu bual ialah sebagai ibu bapa dapat melihat anak mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Teknik MOBIM ini membolehkan anak mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti membaca seperti menganalisis teks dan bertanya soalan yang membantu mereka untuk berfikir secara kritikal. Antara pemerhatian yang guru dapat daripada teknik MOBIM ini ialah contoh, intervensi MOBIM membantu menanamkan minat yang lebih tinggi dalam membaca. Murid menunjukkan keinginan untuk membaca lebih banyak buku dan bahan bacaan serta lebih aktif dalam kegiatan yang melibatkan membaca seperti permainan membaca dan aktiviti kelas. Setelah hasil pemerhatian dijalankan, kesan daripada penggunaan MOBIM ini sebagai teknik yang digunakan untuk kemahiran membaca bertepatan dengan objektif yang ketiga iaitu membantu pelajar memahami pembelajaran dengan lebih mudah dan menarik. Anggaran perbelanjaan, kos bahan bantu mengajar dan aktiviti. Yang pertama adalah alat tulis dan kertas beranggaran RM50. Seterusnya, kad fonik dan bahan manipulatif
RM50. Modal mobil untuk pelajar yang terlibat adalah RM200. Antara cadangan kajian seterusnya, yang pertama, guru dapat meningkatkan sumber dan bahan pembelajaran sesuai dengan tahap umur murid supaya mereka lebih boleh melaksanakan teknik MOBIM dengan lebih mudah dan berkesan di rumah. Yang kedua, pihak sekolah menyediakan sesi latihan untuk ibu bapa tentang cara-cara terbaik mengintegrasikan teknik MOBIM dalam kehidupan seharian anak-anak terutamanya di rumah. Yang ketiga, guru berterusan menggunakan teknik MOBIM dalam proses pengajaran dan pembelajaran terutama dalam meningkatkan kemahiran membaca di kalangan murid yang menjalani pemulihan 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Yang keempat iaitu kajian untuk seterusnya dicadangkan lebih memfokuskan kepada kemahiran membina ayat selain daripada membaca. Secara kesimpulannya, pelaksanaan kajian ini telah memberikan impak yang sangat positif terhadap penguasaan kemahiran membaca murid. Kajian ini membuktikan bahawa penggunaan pendekatan interaktif, berpusatkan murid dan menyeronokkan mampu mengatasi cabaran literasi awal yang sering dihadapi oleh murid-murid. Berdasarkan ujian pra dan pro dan pos, pemerhatian serta maklum balas guru dan ibu bapa didapati berlaku peningkatan yang signifikan dalam beberapa aspek utama. Antaranya, sebutan yang lebih tepat, pemahaman yang lebih baik dan yang paling penting sekali, keyakinan murid untuk membaca turut meningkat. Selain memberi manfaat kepada murid, penggunaan modul MOBIM juga membantu guru dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran secara lebih sistematik dan berkesan. Modul ini turut menyediakan ruang yang lebih luas kepada murid untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka. Diharapkan dapatan daripada kajian ini boleh dijadikan rujukan dan panduan kepada warga pendidik lain dalam merancang intervensi yang serupa, khususnya bagi membantu murid yang lemah dalam membaca. Sekian, terima kasih.